Assalamualaikum, selamat petang, Wang Xiong Laliao. Okey, ni power hammer model baru kita. Mini power hammer heavy duty. Kita dah upgrade paling baiknya. Tengok. Kita dah upgrade cantiknya kali ni. Arm ni boleh pakai. Kalau ikutkan boleh pakai lagi, tapi buat sementara sekarang ni stok besi tak ada, kita pakai ni dululah. Ni kesimpanan dulu. Lagi satu setengah orang ada cakap kalau pakai hollow tak kuat. Arm hollow tak kuat. Kita pakai arm hollow, tengok saiz tebal dia macam mana. Kita bukan pakai saiz hollow besi yang kilat yang 1 mm tu. 0.9 mm tu, kita pakai 5 mm nya, 4 mm nya. 1 inci setengah 4 mm. Lapihkan 4 kali berapa 4 mm tu. Tebal dah kan. Ni kita dah upgrade yang ni. Tengok dia punya pusingan. Pusingan cantik kali ni. Cuma sekarang yang nak kita titik beratkan bearing ni spring ni. Spring motor kita tak boleh pakai. Pasal kita hentak lama-lama spring tu akan kuncup. Kuncup dia tak kembang dah. Itu yang boleh buat spring melanting tu. Lagi satu ini. Ini nak kena pakai double. Satu tak boleh juga. Sekarang ni dua ni kita nak upgrade. Dua ni kita nak upgrade. Ini tambah satu lagi. Ini kita kena beli betul-betul spring kat kedai spring lah. Tak boleh pakai spring motor. Spring motor dia lembut. Kita main lama dia terkuncup, dia tak kembang dah. Ini kita baru testing, tengok dulu kan. Tengok macam mana. Tengok pusingan dah cun dah. Sekali tarik dengan tangan pun dia dah pusing dah. Dah cun dah. Lagi sekarang kita nak tapak anvil dia. Nak pakai besi 3-3 ataupun 4x4 nya. Cari yang paling tebal punya lah. Kalau dapat yang padu punya lagi cantik kan. Tak ada hollow punya. Okey, cukup sampai di situ saja. Assalamualaikum, selamat petang, Wang Xiong, ciao xin. Bye bye.